Allah. Bakso. Oh, bakso. Allah, kulit sebewok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Dan berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz. Okey, sahabat, pagi ni aku 3 orang. Aku nak pergi tengok bubu yang aku tahan kemarin. Kemarin aku tahan 8 utir, sahabat. Hari ni aku dengan Umar dan Acik. Tak tahu ada rezeki kedok kita tengok sama-sama, sahabat. Sebab Umar main di rumah. Sebab sahabat, air masa aku tahan kemarin, air terlalu surut. Tapi alang-alang aku sampai dah kemarin, aku tahan jugalah. Jadi malam aku tidur seperti biasa lah. Aku bermalam di sini, di pondok ni. Tu rumah dia. Jadi kita tengok sama-sama. Jom kita tengok bagaimana rezeki pagi ni. Mudah-mudahan ada rezeki lah, sahabat. Malam hujan, sahabat, tapi kejap je. Hujan lebat sekejap je, air dah naik lah. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok, dalam sawit ni pun air dah naik mana. Air dah macam baru ni lah. Yang last aku mari membubu baru ni. Air terlalu surut sahabat. Mudah-mudahan ada rezeki. Okey, jom kita tengok macam mana. Kacau, sahabat. Jom. Mari aku tahan dalam pagi-pagi je lah, sahabat. Sebab tak ada air. Aku nak main dalam gok. Tak ada air mana. Aku tahan dalam halu-halu pagi lah. Jom kita tengok. 2 minggu dah, sahabat. Hampir 2 minggu dah aku nak mari membubu. Mari bawa aku mari tahan pula. Okey, sahabat, alhamdulillah. Selamat sampai ke spot yang pertama. Jom kita tengok. Kok surut air ni. Tu bubu, sahabat. Tu dia bubu. Aku tahan dalam pagi je. Sunyi dan sepi. Akak dulu. Kau ada bunyi tak kan? Kita tengoklah ada kedok. Bau tak haid dia. Ya, tak naik pun. Dapat ada kau, aku tak tahu lah. Tidak tahu tu dia kan nak. Oh, bujuk. Baik kau bujuk. Allah, ikan. Ikan kelawak opang. Kau bujuk. Alhamdulillah ada bujuk, ada kepah, ada ikan target tu. Anak tapah pun ada. Tu anak tapah. Molek bujuk api lah. Okey, jom. Manilah rezeki bubu yang pertama. Jom kita tengok. Lebih, sahabat. Jom kita tengok bubu yang lain pula. Ada hasil, sahabat, tapi kurang lah. Kurang memuaskan. Jom. Okey, jom tengok bubu yang kedua tu. Dalam pagi juga, sahabat. Tak tahu dah nak tahan guana kemarin. Air tak ada. Tengoklah ada hasil kedok. Bubu yang pertama tadi ada hasil. Hasil alu-alu. Hasil dak kasar mana ikan. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Aku terlekat. Buat tali tu. Terambak tali lah. Belakang. Wah. Geneh molek. Apa cadi? Geneh molek air. Ni ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Hak ni banyak sikit. Ni banyak sikit. Kepah ada, keli ada, puyuh pun ada. Alhamdulillah. Adalah juga hasil tu. Jom kita naik. Guna besar air guna cek dulu. Okay, sahabat, kita jual hasil ni. Roti bubu tadi. Adalah juga, sahabat. Walaupun tak banyak mana. Kan puyuh banyak. Puyuh dengan kepah. Ni nak opang, piang. Oh, molek-molek puyuh.
Lah hidup upang ni. Dia hacker. Gabuh ada kat pasar. Ada? InsyaAllah tu alik hidup. Kali dengan bujuk-bujuk tu balik. Tak pernah gabuh kalau hidup. Ni pakai. Tu tu segi. Kau dekat aku. Tak apa, bom pula. Mujuk molek mujuk api. Okey. Nak molek mujuk. Jangan asuk ni sayang kau dak boleh. Buat situ kena. Ikan kandang kau ada makanan lah hari ni. Lama dah tak akan keli. Sampai sedia. Lama dah tak akan keli. Tu dia sahabat. Anak tapoh. Anak tapoh. Oh, homie anak tapoh ni. Lah ada kau yang boleh. Ni tak ada bekas dia buang lah. Aku kek. Apa? Tak bekas baik buang. Apa? Dia manja. Ini bujuk api. Oh, merah molek bujuk api sahabat. Ni bujuk api kau Bujuk api jadi yang. Oh, ni bujuk api. Okey sahabat, jom kita tengok bubu nombor 3. Nombor 3 dan nombor 4. Dalam ni ada 2 teh bubu sahabat. Dalam gok ni ada 2 teh bubu. Mudah-mudahan ada hasil lah. Okey, jom. Oh, licin molek jalan sini. Licin molek jalan. Tu dia. Alhamdulillah selamat sampai ke spot pokok buluh. Pokok buluh umur tanang ni. Kebun buluh rumah. Dia nak ambil ulas belakang dia. Ulas lemah. Aku raya sahabat Okey, jom kita tengok ada hasil ke tak. Sekarang ni ada 2 teh bubuh. Dia nak cuah ikan dalam ni lalu lah. Licing ni. Jom. Pergi. Oh, hanya kat uluh. Nah, kat uluh. Tu dia kat uluh. Oh, banyak. Okey, sahabat. Jom kita tengok bubur di depan. Di depan. Ini dalam parit sahabat. Parit dah hutang. Itu aku bubur dah. Tu bubur sahabat. Itu bubur dah sini. Alhamdulillah ada hasil. Ni tak tahu ada hasil ke tak. Jom sama-sama kita tengok. Apok buku. Ada ni. Apok tu buku bubur barok kak. Ada bunyi tak ni? Minyak je. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Minyak je bubur. Salam ni masuk muka kali. Nampak kok naik ada kok tu tapi dah orang banyak ni sikit. Cakap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada juga ah. Ada juga. Apa kau? Oh, tunjuk depan. Apa saja enggak. Ada sahabat 3-4 ekor. Ikan pun dah. Oh, keli lembut seekor dia. Tu keli lembut ekor. Ada seekor sahabat. Boleh tahan keli lembut ni. Kasar kok ni. Alhamdulillah ada hasil juga sahabat. Alhamdulillah. Jom kita tengok bubu ada segi dalam sebelah ni. Jom. Okey. Kita tengok bubu yang keempat pula. Sunyi sahabat. Sunyi. Hari ni memang sunyi. Hari ni sunyi dah sepi. Hari ni air kurang. Tengok sahabat tengok. Air. Kurang sahabat air. Air duk narak mana orang kata. Ni tawakal je aku tahan barang ni. Tak hujan lebat malang. Rupanya dak hujan. Hujan sahabat tapi dak lama lah. Kejap hujan. Apa ada kat timbul-timbul tu mah. Aduh. Kok macam ada juga. Ada. Ada orang banyak tu sikit. Sila kawan ni ya. Pernah sekali bubu. Dia senyum. Senyum manis. Buka kayu. Tak pernah bubu mah. Tiba dah. Nah lagi. Tu dia. Wow. Allah. Allah kain bubu. Wow. Umur nak pernah bapak kayu buruk. Botol. Enggak ah. Tadi kau nampak ular. Bubu kat ibu. Wah, bapak ulo. Buah.
Punjak ada kita enggak seko. Oh, bosok sabar. Bapak tak menang bubu sungguh. Benar sungguh. Ujuk ada kat seko. Bapak setuju. Ujuk oh. Boh, wah akbar. Comel ya. Sangang atas. Ini aku besar gitu. Nak buang warna. Dah hubu. Kau dah ni ekor dah. Aduh. Aduh ye sahabat. Wah, pegang nana setan. Allah. Bapak. Baik. Oh, bakso. Allah, kulit sebewok. Tolong. Allah, seperti. Allah, gemuk ngai apa? Wah. Apa terik panjang je. Terik kuat. Oh, tu dia. Dah ah. Oh, terik ah. Ye. Eh, Kam kau bu. bakso. Oh. Oh, gitu. Nah, tu dia sahabat. Mega banget. Ada mega. Mu ingat tali sama gitu. Oh, you ada tali. Oh, parok baik kau. Wah. Terik kuat mau. Dan mau buat kita depan bubu. Gitu. Mau kita belakang baru tu baik. Gitu. Allahu akbar bestolnya sahabat. Ulik ah. Terik. Dekat perut. Ulik soak. Oh, tu dia. Ada mana sahabat? Allah lihat tu. Kau ekor dah perut Tu dia sahabat. Bala beluk Bala berbeluk. Tak itu dah. Tak takut. Tak itu. Oh, ni. Wah. Basah sahabat. Kali kali tu. Super. Allah, alhamdulillah. Ya, lepas dah ular. Tu baik ikan. Tu hasil. Ikan awak boleh ambil dak berapa ekor sahabat. Biar adalah. Dak ada tegu. Mak kimia ekor. Mu nak pernah bubu kau? Mak kimia. Pernah sungguh je beli mak kimia. Ikan dia dah ekor perut. Oh, sejuk. Ha? Masa sejuk. Barang tu masa sejuk kalau balik. Ramai tu sejuk. Bagi tu. Aku boleh main je. Wah dah. Buat permainan je. Ramai tu sejuk masa. Berapa ekor? 2 ekor je. 2-3 ekor je keli. 4 ekor. Segi. Ni. Ni ada bujuk, ada keli. Boleh bujuk kau ni. Nampak? Ni ramai kan keli. Ini gambar wujud ni. Kalau keli ni. Masuk. Masuk. Lagi masa sejuk ni duduk abu-abu sama tubik. Oh, kapal besar memang besar ular tu. Mak kimia. Snack. Bawa pik ni bawa pik. Tengok gatal dia bawa pik. Dia ke bawah pip molek ni. Gatal. Besar gitu. Tidak akut gitu. Pada air tu dah akut tadi. Maklum banyak dah ambil ni tengok. Nak makan ikan. Dia sekor je boleh ambil. Ya. Tunggu ah. Okey. Okey. Lulus. Okey, kalau kemah buat sawit sini. Yang ni mah? Ha? Kata kerja macam marang. Tebung rumah atas marang sahabat. Bunyi dia sahabat. Kalau sahabat-sahabat tengok video yang aku upload tu. Mana ah? Marang ah? Tukang Olimpik ke mana? Malah aku suka yang Olimpik mengai rambut tak segani. Rambut tak ni. Tak segani bubu. Lain-lain no. Pasti keluar sahabat. Pasti masih keluar. Jom kita tengok bubu yang kelima. Tak pernah kepal je bubu ni. Tahu, sunyi kau. Hari sunyi hari ni. Memang hari sunyi. Sejuk, sejuk. Oh, Allah, ada juga lah. Lanjut bila kan itu. Boleh tahan ni. Boleh tahan ni. Alhamdulillah. Dah sejuk ni. Dah sejuk ni mau. Dah sejuk. Oh, ada. Panas. Dah sejuk ni. Oh, alhamdulillah. Sejuk ada tahu. Sejuk main air. Sama. Habis virus sama. Sama sejuk. Cari kau ya. King of Sailor. Cari kawin dah. Hama sejuk. Bubu ni sejuk. Bubu ni tak panas. Bubu ni berkuru kan sejuk. Berkuru. Ni sahabat kita cuah hasil ni. Alhamdulillah banyak sikit daripada hot lain-lainnya. Bubu ni. Hasil tu. Tu dia. Bubu ni pada banyak kali hari ni. Setakat ni lah. Setakat ni. Alhamdulillah. Bubu apa ni? Bubu yang kelima. Ada 3 utir bubu.
Tahan dah pagi gini ya, sahabat. Ikan kurang sikit. Ikan kurang dah. Lah permulaan musim insya-Allah banyak ikan. Aduh tau. Apa? Aduh. Kita bagikan segi hidup dulu. Tahun depan lagi tahu. Jom kita tengok bubu yang seterusnya pula. Oh sejuk hari ni Kak Keli. Sejuk. Kalau ni tak sejuk sahabat, ni beku sahabat. Boleh tahan macam. Tu boleh ambil je. Boleh ambil aku. Ambil. Sahabat tahu tak kenapa sahabat kan? Inilah yang dipanggilkan pucuk baku. Ni, dah pagi juga sahabat. Bubu yang ke-6. Bubu kura-kura ni. Saya bubu ni sahabat, kena lembut sahabat. Tengok, ada hasil tak? Tengok ada hasil tak? Oh banyak. Bubu kura-kura. Alhamdulillah. Oh tu dia. Jadi bubu kura. Tu dia sahabat. Alhamdulillah. Jom kita hitung ikan tu. Nyanyi kat ubu ni. Hampir kan sahabat. Tu dia. Hampir kan jalan je. Ada air nak masuk dalam rok-rok tu, tak ada air. Hampir air. Gapo ni sahabat? Alhamdulillah. Adalah hasil. Mana? Hasil. Tu, tutup miding. Ke buah sawit. Boleh tahan kau 3 bukit awak naik tu. 30 ya ada jual pasal. 30 Tutup ya. miding. Tak ada je pasal ni. Tak ada masalahnya. Tu halu hasil. Tak kapang. Sok geli. Koi. Sorok ni. Oh, ya. Boleh. Dah. Dah. Dah kapal lagi. Dah ke? Ambil ni kapal boh. Ada orang nak kapal aku alik hari ni sahabat. Ada orang nak kapal kita alik. Kau kutik hau. Kau kutik. Ayo milih lagi dalam kuning. Ambil tau ikan. Berterabur dah. Tu alik untuk peminat ni. Peminat kaki beluk. Pemburu beluk. Kita balik ke pemburu beluk. Ada berbulu sikit ni. Tu dia. Kaya itu sayang. Kaya lah. Dalam tak. Tahi beluk kepung. Tapi baru ni apa ya? Banyak-banyak ni. Apa? Tu dia. Lulus. Jom ada 2 teh bubu lagi sahabat. Kita tengok ada 2 teh bubu lagi. Kita tengok macam mana hasil. Setakat ni alhamdulillah ada jugalah. Jom lacong. Tak ujang Jangan. Berat tak ditahan mula lagi ni. Tak ujang. Okey sahabat. Kita tengok bubu yang ke-7. Ni bubu yang ke-7. Air naik sikit di sini. Hujan malang kot sini. Atas ni. Kek sangat air naik. Tu bubu sahabat. Awak ada hasil kedok. Jom sama-sama kita tengok. Kai. Gerak dah. Nyak Oi, kocok. Kocok ah. Oh, kakak. Ada pegok kah? Ada pelebih sikit Ada kocok kang ni. Ni ada kocok kang ni. Tu kang dah tu. Alhamdulillah. Kita tengok macam mana hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh tahan. Wah. Alhamdulillah. Apa ikan? Wah, ikan. Alhamdulillah ada hasil juga sahabat. Tu. Kuning. Ulo rekor. Rekor lo. 2 ekor. Rekor. Kau tu bik sini lalu hau. Tu mana? Mai bik luar. Luar. Bik luar. Geling lemah benda ni. Ubik lah ulo. Tak ada ubik dah sekor dia. Tadi tu ubik dengan sendirinya. Kolok dah awak. Tak boleh terik-terik ekor. Tu dia sahabat. Lai. Main jauh. Wah lu. Dah kena tu ubik. Asoi kat sini. Tu dia. Ada lagi seekor lagi kain buruk. Apa tak? Ular. Ni besar ekor. Bak tu. Tengok hidup cepu.
Dapur kelas 2 ekor kilo. Apa? Dah. Ulah ekor giok. Pakai bubu. Alhamdulillah ada juga sahabat rezeki bubu nombor 7. Okey sahabat, aku bersih-bersih dah ni hasil bubu yang ke-7. Oh. Bapak ni mbak. King of the king. Apa ni mbak? Oh, rasa. Alhamdulillah sahabat. Oh. King of the limbak. Siapa? Kau ni. Cakap tengah bujuk. Apa? Oh, lembut ada kau. Tuah itu lah. Kena sengat dah badan lembut. Lembut amat. Rekor. Okay, kita tengok bubu yang last. Bubu yang last ada bawah nong sahabat. Setakat ni alhamdulillah ada jugalah hasil. Sekali aku tunjuk ke semua hasil hak dapat hari ni. Hak ni ada dalam 6 kilo weh. Lihat. Oh. Okey, jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sini rumah jatuh mari. Dapat kejadian. Tiga kat bubu yang terakhir. Bubu ni ada dalam konteng yang aku tahan bubu mari. Ya, aku buat konten tahan bubu. Bubu ni aku tahan mari rumah. Golek rumah jatuh. Tengok mudah-mudahan ada hasil. Bubu yang last. Tu dia bubu sahabat. Gerak tau. Sunyi. Biasa lah hari sunyi hari ni. Air naik sikit mari. Tak banyak gini air. Naik sikit tak. Ada barang tak tahu lah. Kita tengok lah sahabat. Sama-sama kita tengok. Sunyi je. Ada. Jenis molek air. Oh ada. Wah, benda beluk. Beluk oh. Wekor beluk. Wekor beluk sahabat. Alhamdulillah. Ada juga ikan tuli. Oh, abang tu kena makan dengan awak je oh. Beluk 2 ekor. Boleh lah. Bubu yang last. Alhamdulillah. Ada juga hasil sahabat. Selesai kat bubu hari ni sahabat. Oh, cuaca nak gelap dari tadi lagi. Memang gelap lah sahabat. Tapi dah hujan. Hujan gini ha. Tengok hujan. Hujan rimis je sahabat. Jadi selesai kat bubu. Jom kita topik. Sejuk. Sama sana mu terkejung. Aku ni tadi. Tak ngam berdegung. Allahu akbar. Beluk. Beluk kau lo. Kau pekoi. 2. Beluk 2 ekor. Oh. Jackpot. Beluk ini. Jadi apa? Jackpot. Beluk. Tidak itu. Bocor masuk. Oh. Ui dua kasut berit kali. Oh, tak tahan. Serik hari. Tak serit. Kali dua lah. Kamu dah sedih. Tu dia hasil bubu yang last. Beluk 2 ekor, limbak ada beberapa ekor. Beluk 2 ekor, ada 3 ekor. Wah, ni halus ah. Masuk ubi dah. 3 ekor beluk sahabat. Tak nak bagi. Kita tahu. Tak boleh ke buah. Kita cuba hasil bubu yang terakhir. Tu beluk. Obat. Oh, buat obat. Boleh kau buat obat beluk. Sejuk. Sejuk beluk. Lecu lah ni lecu. Kau nak pergi beluk lah. Lecu. Lecu ingat. Halus ngak tu. Pahak tu lagi. Halus ngak. Buang. Bayar dah. Ada halus ngak. Pamulan air. Alhamdulillah. Kamu rasa tu. Banyak dah. Ambil air 2 ekor gitu. Boleh. Makan kandang. Buat stok. Jadi kalau ada hujan dia tak tahan. Kan dia kata giang. Dia balas sejuk. Bagai sejuk. Ya macam ni kan. Balas sejuk. Pamulan air. Balas sejuk. Dah tu ni ada isi oleh kabar beluk. Maning. Jangan jadi seperti limbak. Saing makan saing. Beluk. Kawan. Limbak. Beluk dok gini. Di juga dia ditahlil ni. Mulut tahlil. Tahlil ni mama di gorang tahlil. Oh, dak ni. Tu dia keli lembut. Kamalai. Alhamdulillah. Okey sahabat, jadi selesailah misi aku akak bubu hari ni. Aku 3 orang ini. Ada jugalah rezeki sahabat walaupun tak banyak mana. Alhamdulillah sahabat. Jadi aku kongsikan hasil yang aku dapat semuanya, kesemuanya pada hari ni. 8 utai bubu sahabat. Tu dia sahabat.
Alhamdulillah. Ada ikan bujuk, ada ruang palas, ada beluk, ada lembak. Lembak yang paling utama lah. Tapi ada lagi. Hasil tak padu jugalah hari ni. Tapi alhamdulillah adalah rezeki untuk dibawa balik ke kampung. Adalah tu sahabat. Ni bujuk. Bujuk wekor. Bujuk wekor sahabat. Bujuk ni memang kena goreng dah. Manja bujuk ni. Bujuk ni kalau nak hidup, Potong. kena bawa bekah. Kena ubah suku. Baru lagi hidup. Kalau campur dengan keli gini sahabat, memang mati. Alhamdulillah rezeki hari ni. Korang cakap dah list rasanya 10 kilo hari ni. Tak apa. Dah apa 10 kilo. Dekat-dekat tapi tak apa. Rasa memang tak sampai 10 kilo hari ni sahabat. Dalam 9 dia bilang tengok. Timbang mata. Timbang mata. Alhamdulillah. Cari aku kata timbang mata jadi. Okey sahabat-sahabat semua, jadi aku rasa video sampai setakat ni je. Ni hujan pula dah. Kalau hujan lebat aku rasa aku tahan sekali lagi. Kalau hujan tak lebat aku balik Teguh sahabat. Hujan ni balik ke juga. Aku nak tunggu dalam sejam lagi. Kalau hujan lebat rasa boleh tahan sekali lagi. Kalau ada hujan kita balik Teguh. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak kepada yang menonton video ni sampai habis. Dan kepada yang sentiasa support aku Adi Aziz, terima kasih banyak-banyak sahabat. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Okey sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye bye. Mana? Sejuk? Sejuk ngak bubu. Ya. Bubu ni. Sejuk ke? Sejuk. Aku minta benar-benar tu. Berat nana bubu. Nak tarik gini nak tarik. Pulang ni oh, kamu pulang ni oh. Pulah macam tali. Muat macam tali ya. Oh parah. Okey sahabat, bye bye. Bye bye. Bye. Lancau. Mini Tunggu kang episod seterusnya. mini love. Ni lo. Salah tangan tak jadi. Ha ni. Oh.